jelaskan kepada tuan-tuan di negara kita banyak peristiwa. Kalau tuan-tuan dengar siapa yang follow cerita Mat Kilau yang lebih simple lah, tuan-tuan follow cerita Tuan Haji Abdul Rahman Limbong, tuan-tuan follow kisah perang musuh berbisik. Hari ini adalah wilayah kita. Pengkhianatan adalah berlaku di kalangan orang Melayu. Kalau tuan-tuan dengar ucapan daripada Tuan Guru Haji Hadi, tolak dulu politik. Tuan Guru Haji Hadi mengatakan apa? Israel dan juga Amerika Syarikat sentiasa memantau wilayah Islam yang paling besar. Dan Indonesia antara wilayah yang berada dalam kamus mereka yang tak akan dibenarkan hidup dalam aman damai. Indonesia adalah wilayah di dalam jangkauan Amerika Syarikat dan Israel untuk tidak dibenarkan maju. Kerana ini wilayah kalau dia maju, dia akan membangunkan komuniti Islam yang kedua terbesar di dunia selepas yang ada di tanah Arab. Salah satu yang mesti difahami, sama ada perlagaan di antara kita dan Indonesia, perlagaan sesama bangsa Indonesia, perlagaan sama bangsa Melayu adalah salah satu daripada agenda untuk menutup ruang manakah Islam yang paling kuat selepas tanah Arab. Ruang Islam yang paling kuat dan bangsa yang paling besar adalah ruang yang ada dalam Nusantara Melayu. Itu saya jelaskan kepada tuan-tuan apabila tuan-tuan bercakap tentang kebencian, berhati-hati. Kerana kebencian yang kita katakan benar, perkara itu benar tapi hasilnya adalah benci. Adalah lebih baik kita bercakap tentang perkara yang hasilnya adalah kebaikan. Kalau tuan-tuan rajin, saya tak pastilah kalau tuan-tuan benci politik. Tapi dalam ucapan Tuan Guru Haji Hadi tak menyentuh undi lapas. Dia hanya menyentuh tentang bagaimana pengalaman beliau bersama dengan Majlis Ulama Islam, bersama dengan para ulama di seluruh dunia, berbincang tentang agenda ini. Dan salah satu yang mereka jaga adalah jangan sampai bumi Nusantara ini juga bermandi darah sesama orang Islam di atas pertumbungan-pertumbungan yang Barat dapat tahu di mana titik rapuhnya. Sama